Okay, so today kita akan borak tentang filem Mission Impossible The Final Reckoning. So filem ni adalah kesinambungan daripada Dead Reckoning Part 1. So filem ni mengisahkan tentang apa kan? Filem ni mengisahkan tentang Ethan Hunt dan dia punya team telah diberi tugas untuk hapuskan satu villain yang bernama Entity. So Entity ni adalah satu artificial intelligence yang membuat porak-perandakan bumi. So diorang ni terpaksa selesaikan kes ni dengan macam cara. Dapat ke tak? Diorang selesaikan masalah Entity ni, dapat ke tak? Diorang hapuskan Entity ni. Korang kena tengok filem ni. The filem ni dah start ditayang. So kita terus pergi kepada dia punya review. Let's go. Welcome back to Anis channel. So today kita akan review tentang filem Mission Impossible The Final Reckoning. So filem ni adalah filem yang ke-8 daripada franchise Mission Impossible. So dia adalah sambungan daripada, direct sambung daripada The Dead Reckoning Part 1. So kalau korang tak tengok lagi The Dead Reckoning Part 1, korang kena tengok dulu supaya korang akan faham apa yang akan berlaku pada The Final Reckoning ni. So before aku start juga, aku nak thanks to Xavier sebab bagi aku tiket untuk pergi ke premiere dekat TGV KLCC. So thanks to Xavier dan TGV KLCC sebab bagi aku tiket untuk pergi ke premiere Mission Impossible ni. So one more thing juga, siapa yang baru jumpa aku punya channel ni, jangan lupa like, share and subscribe aku punya channel. So bantu aku untuk achieve 1000 subscriber pada bulan 8 ni. So thank you. So kita akan terus pergi kepada dia punya review. Kita akan pergi dulu pada benda yang aku minat dulu, benda yang aku suka dulu dalam filem ni. So nombor satu yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya elemen suspense dalam filem ni. So kalau siapa yang memang ada fobia-fobia macam fobia dengan air, fobia dengan tempat sempit, so filem ni memang bagi kau suspense and then tak boleh duduk diam. And then aku dalam wayang pun berpeluh tangan weh. Memang filem ni memang bagi kau rasa tak senang duduk lah. So itu nombor satu yang aku suka about this film in term of dia punya elemen suspense yang dia bagi dalam filem ni. So nombor dua yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya action and then dia punya stunt. So kita tak boleh nak argue lagi, kita tak boleh nak tutup mata lagi sebab Tom Cruise ni memang power gila in term of the stunt. So dalam The Dead Reckoning Part 1, dia terjun gaung menggunakan motosikal kan. And then dia drift kereta dekat Rome tak silap aku by himself. Yang The Final Reckoning ni, dia buat stunt naik kapal terbang yang ketinggian dia 6000 kaki. So memang gempak gila, aku memang salute lah, dia berani lah buat stunt macam ni. And then dia punya action lagi satu, action dia memang untuk filem ni, korang kena aware jangan put high expectation on the action. Sebab action dalam filem ni kurang sedikit daripada Dead Reckoning. So this film dia more focus on storytelling, dia focus on plot je. And then kita just diberi macam keseronokan bila kita tengok dia punya stunt. Dan lagi dalam scene kapal selam. Kapal selam tu memang membuatkan aku rasa peluh tangan. Really suspense lah, suspense and seram semua lah. Aku rasa macam aku pula ada fobia-fobia tu kan. Tapi bagi aku dia punya stunt is really good. Aku amat suka. And then dia punya colour semua memang cantik lah dalam dia punya cerita ni. So itu nombor 2 yang aku minat dalam filem ni. Nombor 3 yang aku minat dalam filem ni adalah dia punya space, dia punya graph, and then dia sinematografi dalam filem ni memang cantik gila. Lagi-lagi scene dekat kapal terbang. So memang sinematografi dia memang lawa gila. Kita boleh tengok all the macam colour, gunung-gunung tu semua memang cantik gila. And then dia punya pace tu, tak adalah aku nak cakap filem ni dia punya pace tu memang daripada awal sampai habis memang laju kan. Tak, dia ada naik turun. Tapi bila dah dia starting off 40 minit awal tu memang agak slow. Korang maybe akan rasa bosan sedikit. But after 40 minit tu graph dia start menaik sampai the end of the movie. So filem ni memang best gila. Korang boleh pergi tengok filem ni. And then for your info juga, filem ni adalah filem yang panjang juga untuk tahun ni. If I'm not mistaken, dia 2 jam 47 minit tak silap aku. Filem memang lama gila. So siapa yang tengok filem ni, please kencing dulu, buang segala-galanya sebelum korang dah duduk dalam hall. So filem ni memang lama. Dan itu saja benda yang aku minat untuk this filem. Adakah benda yang aku tak minat dalam filem ni? So dia agak picky sikit dekat dalam aku punya benda yang aku tak minat ni. Ada satu je benda yang aku tak minat dalam filem ni. So benda yang aku tak minat ni maybe agak picky sikit. Dia in term of dia punya logic, dia dah banyak benda yang tak logik dalam filem ni, membuatkan kau rasa sudah-sudah lah tu kan, dah over sangat. So aku faham ni dia nak bagi yang the best untuk the final kan, untuk filem penutup dia. Tapi itu lah, ada beberapa scene yang boleh kau katakan orang tu dah patut mati dah, tapi kenapa dia tak mati lagi.
Aku rasa in term of that saja yang aku tak suka, sebab ada beberapa scene yang memang tak logik, dan kau boleh cakap kau dah patut mati dah, kenapa tak mati kan. Itu saja yang aku boleh rangkulkan untuk this film. Filem ni memang best, korang boleh pergi tengok dekat wayang yang terdekat korang. Lagi-lagi tengok dalam IMAX. Lagi-lagi bila korang tengok dalam IMAX, scene kapal selam tu memang cantik gila, membuatkan kau rasa tak boleh duduk diam. All the sound semua memang gempak. And then itu saja untuk review aku. Berapakah rating yang aku bagikan untuk filem Mission Impossible The Final Reckoning ni? So aku bagi untuk this film sebanyak 9/10 untuk Mission Impossible The Final Reckoning. So kalau korang dah tengok filem ni, boleh komen dekat bawah. Aku nak tahu juga apa reaksi korang. And then this film memang bagi aku memang best lah. The ending of the Tom Cruise punya franchise. So aku amat suka. Jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So that's all for my review. Thank you.